we are for reform. You say, no, I represent a view that is against reform. Then you are not part of this exercise. Jadi, pertama, hal-hal yang boleh kita segerakan. Umpamanya, kebebasan mahasiswa, kebebasan menerbit atau memberi pandangan akademik. Itu harus disegerakan. Esok. Soal jawatan kuasa untuk menggubah akta tentu kita bagi ruang. Tapi kita dah fikir benda dia dah puluh tahun. Plan ini bagi saya pendidikan tinggi itu boleh jadikan satu pandangan atau karya induk untuk menterjemahkan dalam bentuk akta. Kerana kalau kita nak fikirkan nak bawa balik, runding balik, dia siap dalam masa 3 tahun. Saya tak ada kesabaran itu. Jadi saya rasa kalau kita ambil tindakan yang immediate, beberapa langkah ini boleh. Dalam minggu depan, Menteri akan lapor kepada saya dan jemaah Menteri untuk kita luluskan beberapa perkara yang immediate. Dan berikutnya kita bagi tempoh tahu 2 bulan, siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir kita guna manfaatkan akademik sains, persatuan kegiatan akademik, naib chancellor, gabung tenaga, perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar. It's not the same anymore. Those yang perpetrate this view that we should not change, should not be in the committee because you represent a different view. Does it mean necessarily that I'm intolerant? No. But we are for reform. You say, no, I represent a view that is against reform. Then you are not part of this exercise. Jadi sebab itu saya fikir tak perlu kita tunggu sampai rangkul semua pandangan yang ada, pandangan yang pembinaan akta, pindaan akta, lihat kerangkanya dan maju. Kalau sempat kita boleh bentangkan sebelum akhir tahun ini. Kerana menteri ini memang cergas. Jangan sibukkan dengan isu-isu politik lain. Tumpu ini. Tumpu ini. Ini sahabat saya. Jadi dia boleh tumpu ini. Boleh selesai kalau sebaiknya sebelum akhir sidang parlimen bulan akhir November.